Allah Ta'ala mengutuskan burung tayran ababil, burung kecil, ababil nama. Wak mari batu sijil, batu yang macam ada api batu tu. Saya budak-budak dulu, ustaz-ustaz zaman dulu duk ajar batu daripada neraka. Tapi saya tengok dalam tafsir, tengok ulasan ulama, tak ada. Orang panggil tak ada nas yang menyatakan bahawa batu tu mari daripada neraka. Dah awan ustaz nak reka saya tak ambo Oh sedap sikit lah. Biar saya reka sedap sikit. Batu tu begini tak ambo. Memang nak sedap ni macam-macam Israiliyat awak mari sedap lah. Ya kalau tak buat karuk mi goreng. Hak mak kita buat dak buh obat. Makan setengah pinggang pun dah. Makan hak kedah buh obat tu kau 2 pinggang. Cerita gitu juga kalau kata bodoh, dak kata bengong. Lepas tu dak main galak, dak main suka. Dak main baloh, dak berlawang, dak maknanya lecah ai panggil. Tapi apabila mari tambah cerita, main bengong atek, bodoh atek, celaka boleh lenung contohnya dah. Baru sedap. Jadi batu ni hak mana ni? Saya cari batu apa ni? Bukan batu neraka ke? Tak ada nas menyatakan bahawa batu neraka. Apa dia batu ni? Tidak disebut maknanya. Tidak disebut secara khusus. Cuma disebut dia panggil batu tu tayran ababi, dia panggil daripada bihijaratin sijil. Allah Ta'ala burung. Ayat yang ketiga Allah Ta'ala menyatakan wa arsala alaihim. Arsala fi'il madhi. Arsala yursilu irsalan. Makna arsala ni ia menghantar, mengutus boleh juga makna menghantar. Dan Allah telah menghantar ke atas mereka, kepada mereka hantar apa? Tayran ababil, burung kecil je. Atau burung kecil dah mudah lawang dah. Belum talik orang Mekah mau lawang dah. Mau minta pula mengaku mengata tuang dia ada. Tuang Kaabah ni ada ni. Biar dia pergi perang. Kita darat, menusuk, naik atas bukit, selamat diri kita masing-masing daripada tentera bergajah. Kita darat nak lawang. Dah darat. Kalau rak kita lawang. Dah darat, serah kepada Allah. Mesti ada pertolongan. Mesti ada pertolongan daripada Allah. Percaya. Abdul Muttalib percaya. Tapi macam saya kata tadi, dia rosak kat lain. Maka kita gitu juga. Kita semayang contoh. Ambil mayang betul. Rokok betul. Sujud betul. Fatihah tak betul. Betul Fatihah kita maknanya. Kat mana tak betul? Hak ni kita buat. Lah selawat ke Nabi kurang. Selawat ke Nabi. Amalan kita tambah amalan. Hak ni betul dah. Hak ni comel. Hak ni aku buat. Tapi aku tak rajin berdoa untuk aku. Aku tak berdoa pas mayang yang aku berdoa. Asal pas mayang aku berdoa. Hak berdoa duduk di rumah. Hak duduk atas motosikal. Hak dalam kereta. Hak masa nak tidur cakap dengan Tuhan. Aku tak cakap. Aku dok. Aku kena beki. Comel sini pula. Aku berdoa dah rajin dah. Tapi untuk mak aku tak kata pun. Ya Allah, mak aku selamatlah dia. Masuklah dia dalam syurga. Jauhlah dia dalam neraka. Aku dah ingat sekarang hak tu. Beki hak tu pula. Jadi makna kena beki. Abdul Muttalib ni dia kena beki ni. Hak tu dia percaya dah. Dia kena buang nyakit sembah berhala maknanya. Itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala berfirman wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah telah mengutuskan ke atas mereka tayran ababil. Burung-burung ababil, burung yang berpasuk-pasukan. Hari sama makna beratah mari. Lepa apa dia? Batu. Lepa batu. Dan batu tu pula ada api. Merosakkan apa dia tubuh apa dia tubuh gajah yang besar tu.
Dah Allah Ta'ala, dak benda lah. Dah orang kata mana Palestinnya, Tuhan tak Tuhan, kita nak gabar juga. Tak Tuhan. Pasal apa situ? Yang Tuhan lagi. Allah nak uji. Lepas tu, Allah nak uji syurga hak mati tu. Allah nak uji orang Malaysia pula. Hantar dak bantuan. Orang Turki, orang Jordan, orang Saudi. Setara mana maknanya pembunuhan yang berlaku di Gaza itu mereka tolong. Akan disoal raja-raja Arab, pemimpin-pemimpin Arab dan seluruh manusia yang terlibat dengan peperangan tu akan disoal oleh Allah Ta'ala akhirat nanti.